Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Alif bin Razali, nombor metrik 1252944. Saya akan memberikan pengenalan tentang isu kebebasan bersuara dan hak perlembagaan. Kebebasan bersuara ialah hak asas untuk menyatakan pendapat, namun di Malaysia ia tertakluk kepada batas undang-undang bagi menjaga keselamatan, ketenteraman awam dan sensitiviti kaum serta agama. Kebebasan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin hak asasi seperti bersuara, berhimpun, berpersatuan dan beragama. Namun hak ini tertakluk kepada had tertentu demi menjaga keselamatan negara, ketenteraman awam serta keharmonian kaum dan agama. Kebebasan bersuara merupakan salah satu hak asasi yang penting dalam sebuah negara demokrasi kerana ia membolehkan rakyat untuk menyuarakan pandangan, pendapat dan kritikan secara terbuka terhadap isu-isu awam. Di Malaysia, hak kebebasan bersuara dijamin di bawah Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, yang mana memperuntukkan hak kepada setiap warga negara untuk bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Namun begitu, kebebasan ini bukanlah bersifat mutlak. Perlembagaan turut membenarkan Parlimen mengenakan sekatan tertentu demi menjaga keselamatan negara, ketenteraman awam, moral serta keharmonian masyarakat majmuk. Nama Muhammad Ashraf bin Asrul, nombor metrik 1252402. Okey, sekarang untuk latar belakang isu semasa, kebebasan bersuara telah dijamin dalam Perkara 10-1-A Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, hak ini tidak bersifat mutlak kerana Perkara 10-2 membenarkan kerajaan mengenakan had tertentu melalui undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hak ini diwujudkan bagi mengimbangi kebebasan individu dengan keperluan negara untuk mengekalkan kestabilan, keselamatan dan keharmonian dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fidaw bin Muhammad Hizam, nombor metrik 1252967. Seterusnya, mari kita lihat satu isu yang agak hangat diperdebatkan baru-baru ini, iaitu mengenai relevansi sistem matrikulasi di Malaysia. Isu ini mula mencetuskan perbincangan apabila wakil UMNI, saudara Tan Ying Zee, mencadangkan agar sistem matrikulasi dimansuhkan terus. Beliau membawa perspektif bahawa sudah tiba masanya Malaysia menggunakan STPM sebagai satu-satunya kayu ukur atau single standard untuk kemasukan ke universiti awam. Matlamat beliau jelas untuk mewujudkan sistem meritokrasi yang lebih seragam dan telus bagi semua pelajar. Walau bagaimanapun, cadangan ini telah mendapat maklum balas segera daripada pihak universiti melalui Prof. Datuk Seri Dr. Noor Azwan. Beliau menegaskan dua perkara utama. Pertama, kenyataan UMNI itu hanyalah pandangan peribadi persatuan tersebut dan bukannya pendirian rasmi universiti. Kedua, beliau mempertahankan sistem matrikulasi sebagai satu medium yang inklusif. Baginya, sistem ini masih sangat berkesan dalam memberi peluang pendidikan tinggi kepada pelajar daripada berbagai latar belakang sosioekonomi, terutamanya golongan yang memerlukan sokongan tambahan. Jadi di sini kita dapat lihat pertembungan antara idea keseragaman standard lawan accessibility pendidikan menyeluruh yang masih menjadi topik perdebatan sehingga ke hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Akmal Izam bin Mio Azul Hasan, nombor metrik 1252410. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan tentang punca isu kebebasan bersuara dan hak perlembagaan. Yang pertama adalah sifat masyarakat majmuk dan isu 3R. Perkara ini boleh menjadi punca kerana perbezaan nilai dan sensitiviti antara kaum yang tidak terkawal dan mencetuskan ketegangan. Kerajaan menjadikan isu 3R ini sebagai hak utama. Kebebasan bersuara tidak membenarkan kenyataan yang boleh menghasut kebencian antara kaum atau menghina institusi diraja demi menjaga ketenteraman awam. Yang kedua adalah ledakan media sosial.
Teknologi digital telah mengubah cara maklumat disebarkan secara drastik. Perkara ini menjadi punca kerana maklumat kini tersebar sepantas kilat melalui media sosial yang terkini. Ini akan menyukarkan penguatkuasaan undang-undang tradisional. Kerajaan akan menggunakan akta seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk mengawal penyalahgunaan ruang cyber bagi memastikan kebebasan bersuara tidak disalahguna untuk memfitnah atau menggugat keselamatan negara. Yang terakhir adalah warisan perundangan yang kuat. Malaysia mengekalkan kerangka undang-undang tertentu untuk mengimbangi hak individu dan kestabilan negara. Tetapi perkara ini juga boleh menjadi punca kerana terdapat keperluan untuk melindungi asas pembentukan negara. Kerajaan menghadkan melalui Akta Hasutan 1948 di mana perkara sensitif dalam perlembagaan tidak boleh dipersoalkan secara terbuka dengan niat menghasut walaupun seseorang itu mempunyai hak untuk bersuara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Saifulizan, nombor metrik 1252403. Saya akan membentangkan tentang kesan isu hak kebebasan bersuara. Pertama, isu ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat kerana masyarakat hilang kepercayaan terhadap sistem dan pihak berkuasa. Kedua, ia menjejaskan integriti institusi awam apabila wujud persepsi bahawa amanah dan tanggungjawab tidak dilaksanakan dengan telus. Selain itu, isu ini turut menyekat ketelusan dan accountability kerajaan sekaligus menyukarkan proses pengawasan dan pembaikan. Lagi sekali, ia boleh mencetuskan konflik kaum dan agama yang mengancam keharmonian serta perpaduan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fakullah bin Nazrul, nombor metrik 1252759. Antara kesan terhadap isu tersebut ialah, yang pertama ialah kekeliruan dalam menentukan hala tuju masa depan. Apabila kebebasan bersuara tidak jelas batasnya, individu terutamanya golongan pelajar akan berasa takut untuk menyuarakan pandangan. Keadaan ini boleh menjejaskan keyakinan diri serta keputusan penting dalam pendidikan dan kehidupan mereka. Yang kedua ialah meningkatkan kesedaran tentang batas antara kebebasan bersuara dan tanggungjawab sosial. Isu ini mendidik masyarakat bahawa walaupun kita mempunyai hak untuk bersuara, setiap kenyataan perlu disampaikan secara beradab dan bertanggungjawab agar tidak menyinggung pihak lain atau menjejaskan keharmonian sosial. Yang terakhir, membatasi peluang pelajar daripada pelbagai latar belakang untuk menanjukkan pelajaran. Kenyataan yang disalah tafsir atau dianggap melanggar peraturan boleh menyebabkan tindakan dikenakan sekaligus memberi kesan besar terhadap masa depan pelajar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Solihin bin Muhammad Adid, nombor metrik 1252213. Hari ini saya akan bentangkan tentang analisis etika peradaban dalam isu Omani, iaitu kebebasan bersuara dan had perlembagaan. Pertama, etika sosial, hak dan tanggungjawab. Dari sudut etika sosial, pelajar memang berhak bersuara, tapi hak itu datang bersama dengan tanggungjawab sosial. Kenyataan yang dibuat secara terbuka perlu memikirkan kesan terhadap universiti dan masyarakat. Yang kedua adalah ICT dan moral, iaitu kesan viral di media sosial. Penggunaan media sosial perlu beretika. Dalam kes Omani, kenyataan yang disebar secara terbuka telah menjadi viral, menunjukkan pentingnya adab dan kawalan diri dalam komunikasi digital. Yang ketiga adalah perpaduan, iaitu impak pada imej universiti dan pelajar lain. Tindakan seperti ini boleh menjelaskan imej universiti dan keharmonian antara pelajar. Oleh itu, kebebasan bersuara harus diamalkan dengan cara berhemah dan beradab. Akhir sekali ialah tanggungjawab pelajar, adab, niat dan kesan. Kita perlu faham, sebagai pelajar kita perlu faham bahawa kebebasan bersuara ni bukan alasan untuk menentang, tapi peluang untuk menyampaikan pandangan dengan hormat dan tanggungjawab. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin membentangkan tentang nilai-nilai etika, iaitu
tentang isu kebebasan bersuara dan hak perlembagaan. Nilai etika yang pertama iaitu tanggungjawab, iaitu kebebasan bersuara perlu disertai dengan rasa tanggungjawab agar pandangan yang disuarakan tidak menjejaskan keharmonian masyarakat, keselamatan negara atau melanggar undang-undang sedia ada. Yang kedua, nilai etika iaitu toleransi, iaitu perbezaan pandangan adalah perkara biasa dalam masyarakat demokrasi. Dengan nilai ini membantu memastikan perbincangan berlaku secara sihat tanpa menjentuskan konflik. Yang ketiga, kejujuran dan integriti, iaitu pandangannya disampaikan hendaklah berasaskan fakta yang benar dan tidak dimanipulasi, iaitu dengan menyebarkan maklumat palsu bertentangan dengan nilai etika dan prinsip keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Nasruddin bin Mazlat dan nombor metrik saya 1253158. Baiklah, kita pergi kepada part seterusnya, iaitu cadangan dan penyelesaian bagi isu ini. Cadangan ini terbahagi kepada tiga, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kita pergi dulu kepada individu. Yang pertama, semua orang perlu memahami hak kebebasan bersuara dan batas dalam perlembagaan. Seperti kita tahu, negara kita ni mempunyai perlembagaan. Yang kedua, menyuarakan pandangan untuk membina, bukan merosakkan keharmonian. Ramai pada hari ini menyuarakan pandangan, tetapi untuk menjatuhkan dan merosakkan keharmonian. Sebaliknya, kita perlulah menyuarakan pandangan untuk membina keharmonian. Seterusnya, dari segi masyarakat pula, masyarakat perlu menormalisasikan budaya berbincang secara matang dan menghormati perbezaan pendapat. Budaya ini perlu diterapkan dalam masyarakat kerana amat penting untuk mengelakkan salah faham antara masyarakat. Yang kedua, menggalakkan masyarakat untuk menolak ujaran kebencian, diskriminasi dan fitnah bersama-sama. Hal ini amat penting untuk mengelakkan fitnah dan sama-sama untuk membina keharmonian. Seterusnya, dari sudut negara pula, kerajaan perlu memastikan undang-undang yang sedia ini berkaitan dengan kebebasan bersuara selari dengan perlembagaan. Seperti yang kita tahu, undang-undang hendaklah tidak lari daripada perlembagaan. Yang kedua, kerajaan boleh memperkukuhkan kurikulum pendidikan dengan model tentang hak asasi, demokrasi dan tanggungjawab negara. Ramai anak muda pada hari ini tidak tahu tentang batas hak bersuara dalam perlembagaan. Hal ini amat penting untuk kita tidak salah dalam bersuara dan menyuarakan pendapat. Selain itu, tidak melanggar batas dalam perlembagaan. Sekian daripada saya. Kita pergi kepada part seterusnya. Baiklah, yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diperolehi, iaitu kebebasan bersuara ialah hak asasi yang dijamin Perlembagaan Persekutuan Perkara 10. Hak ini tidak mutlak dan tertakluk kepada had undang-undang demi keselamatan dan keharmonian negara. Isu Umani menunjukkan kebebasan bersuara boleh mencetuskan ketegangan sosial jika tidak disampaikan secara beretika. Dalam masyarakat majmuk, kebebasan bersuara mesti disertai tanggungjawab, kesantunan dan sensitiviti. Media sosial juga memperluas ruang bersuara tetapi meningkatkan risiko fitnah dan maklumat palsu. Kebebasan bersuara yang berhemah mampu memperkukuh demokrasi dan perpaduan nasional. Seperti yang kita tahu, kini adalah zaman di mana AI sedang berleluasa. Jadinya perlu berhati-hati dalam menutur kata. Takut kalau ada orang
mengedit kita menggunakan AI dan jadikan video itu sebagai satu fitnah lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar dan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi tunjuk ajar sepanjang SEM ini untuk subjek etika. Terima kasih.